28 tahun pakai spek yang tebal, penat, tiba-tiba ambil keputusan untuk sangka baik pada Allah, untuk buat prosedur yang best. So, ikut saya, Bismillahirrahmanirrahim kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya gembira Saya gembira dan bersyukur. InsyaAllah. Buat apa-apa sangka akan baik. Nanti macam mana kalau itu perkataan virus, perkataan risau, kalau, takut, ya ke, boleh ke, itu semua virus. Hamba Allah beriman, ahli syurga, husnul khatimah. Isteri mitali, ibu mitali, hidup penuh kebaikan, bahagia dunia akhirat, mata kekal sihat selama-lama, mata penuh kebaikan. Alhamdulillah. Satu. Boleh bangun dah. Saya tak percaya kan, dah siap. 6 minit, masalah 30 tahun. Alhamdulillah, ya Allah, Tuanku. Sangka tak? Alhamdulillah. Sangka tak? Tak sangka, tak sakit, tak rasa apa. Dah haru kan? Macam nak nangis. Berapa tahun masalah kan? Dah 30 tahun. Segala yang sangka takut-takut tak berlaku. Tambah tak ibu sangka baik pada Allah? Yes. Lepas ni jadi orang sangat sangka baik. Perkataan takut, risau, kalau, ya ke, boleh ke, macam mana kalau, this negativity melemahkan dia beberapa tahun dah hidup. Penat kan? Penat tak hidup? Ya. Orang yang penat hidup ni orang yang banyak negatif. Risau, kalau, ya ke, boleh ke, macam itu zikir dia. Tapi zikir Alhamdulillah, syukur, Masya Allah, Insya Allah, best. Jangan disebut. Alhamdulillah, Allah izin Allah izin. So bercelik mata hati dan mata fizikal.